Assalamualaikum. Hello geng, saya nak flashback sikit tentang video saya ni. Hari itu saya tengok perlawanan antara JDT melawan Buriram United FC dalam saingan ACL Elite yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Buriram United geng. Dan dekat sini saya nak tunjuk kepada korang, ni saya dapat menu berbuka puasa free tau, bukan beli tau ni, daripada pihak JDT. Ni ada kotak KFC, kemudian ada bubur lambuk dan ada 2 air mineral water geng. Ni bukan prank ini betul-betul free daripada pihak JDT jom kita buka geng. Ni ada kek atau roti. Ni untuk makanan untuk lepas makan Lepas tu ada kurma 3 ketul. Kau tengok sendiri. Kemudian kita tengok ayam Ni ayam 2 ketul geng. Lepas tu siap lagi ada kentang yang ada sosnya tu. Okey. Nah, inilah penampakan geng Baru pertama kali ni geng saya tengok bola dapat makanan free sebanyak macam ni. Siap KFC lagi. Ni sekarang baru pukul 6 pukul 6.10. Masih lama lagi nak berbuka puasa dekat dalam stadium. Kemudian saya masukkan balik kurma, lepas tu roti, dan kita tengok yang terakhir ada bubur lambuk geng. Bubur lambuk JDT geng. Okey geng, kita simpan dulu sebab waktu time berbuka puasa masih lambat lagi. Dan inilah sambil kita menunggu azan maghrib, kita tengok dulu suasana stadium macam ni. Vibes dia macam dekat Euro geng. Dekat Europe Ni time boys of stride belum sampai lagi geng. Sebab saya masuk ni awal lagi. Dan baru pertama kali ni geng, seumur-umur saya ni baru pertama kali ni dapat tengok bola, dapat makanan free macam ni. Terima kasih untuk pihak JDT. Terus luaskan kuasamu. Terima kasih buat TMG dan masyarakat Johor. Okey geng, sampai di sini dulu video saya. Wassalamualaikum.